Assalamualaikum guys. Trip kali ni kita nak pergi Candat dekat Marang. So kita orang baru bergerak daripada homestay. Aku dengan family aku, bapa aku dengan bapa saudara aku, member aku Faiz. Jadi aku tunjuk kat korang macam mana situasi dia dekat JT. So sekarang nak bergerak ke JT lah. Sekarang pukul 4 lebih 44, 45. So kita gerak dulu. Nanti kita update lagi. Aku baru sampai GT. Lewat guys, lewat pukul 5 lah. Tepat lah pukul 5 lebih lah, 5 suku. Patutnya sampai sebelum pukul 5 lah. So ni buat kita orang. So player-player pun dah start berkumpul. Geng-geng family lah, ni geng-geng family. Ada juga geng yang kita orang baru kenal. Dia orang dah naik boat lah. So let's go guys. Ayo. So inilah player kita hari ni. Ada tak? Lewat sikit. Ada seorang kita barang. Pasal balik. Jauh dah. So kita dah start naik boat dah. So tengah set up lah, masing-masing tengah set up, tengah setting tempat. Kita tengoklah keadaannya macam mana. Tengok, itu geng-geng family lah mengucapkan bye-bye. So ejen pun dah start dah ni. Ayo kita set up. Pukul 7.18 malam. Dah start aktiviti mencandat masing-masing. Setakat ni hasil baru 2 ekor. Abang Zali dapat. Belagak dia. Semenjak dia dapat kat situ, dia dah pusing ke sini, dah ke depan sekali, dah ke sana ngajar-ngajar orang dah. Bukan main dia Tak boleh jadi lah. Abang Zali naik lagi lah. Tengok. Oi. Kemarin tu dia. Kau ajar. Aku nak kena tengok. Woi. Sombong oh. Ajar. Tengok candat dia sama tak? Dia Zuri. Tadi baca doa makan tak? 15. Weh, baca doa makan. Tengok lagi, tengok belakang. Tak ada lagi bang? Ada? Dah kena tadi tanggal. Oh. Ada lagi Sabar. Bang, ada bang? Baik bang. Alright. Ada lagi Belakang ada dah bang? Belum lagi. Belum, sabar. Awak ada dah apa? Dah ada dah? Belum lagi? Belum lagi semua. Acu 3 ekor lah? Ya. Tak boleh jadi ni. Okay guys, aku nak share dengan korang keadaan bahagian atas boat ni. Selesa guys, memang selesa. Kalau korang nak tidur, memang boleh tidur. Memang boleh sangat. Tengok tengok. Luas memang luas. Lepas tu ni bapak aku tengah turun lah. Kena hati-hati sikit sebab curam. Tapi memang selesa lah. Kita orang solat kat sini tadi. Kita orang lepas solat. Okay. Ini sekarang baru tukar spot. Baru sampai spot yang kedua. So jom kita join kemeriahan malam. Ayo.
Okay guys, sekarang lebih kurang pukul 10.30 malam kan. Kita orang tengah bercandak tadi, tiba-tiba dapat call ada satu bot daripada company yang sama minta tolong sebab dia ada masalah dengan dia punya tali sahur. So sekarang kita tengah tolong tunda. So korang boleh tengok. Tapi kejap lagi kita akan sambung balik. Hasil setakat ni alhamdulillah ada lah hasil, tapi tak ada gasak lah. Ada lemang ada, ngabang ada, sotong jarum-jarum pun ada. Macam tu lah. Lagi kita update lagi hasil macam mana Sekarang kita settle ni dulu, kita tunda dulu. Alright. Okay, sementara tu aku tunjuk korang hasil yang ada setakat ni lah. Setakat pukul 10.30 sekarang. Tu Hati-hati. Lagi dia poin banyak. Ya. Sotong abang pun ada. Ada lagi dalam tong lah. Dia Dalam tong payah sikit nak ambil. Okay, so sekarang dah pukul 10.20 malam. 10.30. Ada aktiviti dekat bahagian belakang ni ada sesi menyelamatkan bot yang tadi tu. Aku respect tu, tak semua orang boleh buat tu benda ni. Susah tu. Tak semua orang berani lah. Aku tunjuk orang fokus tu jangan hilang ya. Fokus jangan hilang. Walaupun ada interframe dalam kamera sini, fokus je tolong jangan hilang. Jangan putih mata nanti. Itu dia. Tak tahulah kalau kata beli dekat market. Ni kita ada bukti ya. Malam ni kita ada bukti. Sikit lagi. Nek. Oh, besar lah. Saiz lah. Ada tongkol. Jaga. Bagi dia tegang je. Bagi dia penat dulu. Ya. Okey. Sekarang pukul 5.30 pagi guys. So cuaca hujan, rintik. Tapi masih kental. Tengok. Masih berjuang. Jom tengok hasil. Alhamdulillah hasil ada, tapi tak ada gasak sangat. Hasil subuh dia mau naik lah kan. Subuh dia nak naik. Abang Salih. Ya. Masih berjuang Jom tengok hasil dalam tong. Tadi banyak ikan main kat depan ni kan. Aku geram. Aku campak umpan hidup. Naik tongkol. Naik tongkol 3 ekor dengan alu-alu seekor. Alhamdulillah. Jom kita cari lagi dalam minit-minit terakhir ni kan. Kita ada lebih kurang sejam lebih lagi. So jom kita berusaha last kopek. Orang kata last kopek. Amboi, kemain lagi meriah Tengok asal. Tengok Abang Saleh. Acah tengok jom. Aduh, sampai 2 Sekarang dah pukul 7 subuh. Kalau ikutkan jadual kita dah balik lah time ni. So sekarang kita perlahan-lahan bergerak balik. Lagi dekat JT atau dekat homestay kan, kita akan tunjuklah hasil macam mana. Kita akan buat pembahagian
Okay guys, selesai trip Candat dekat Marang. Naik bot TRS 1100. Tengok. Bot memang selesa, Alhamdulillah. So sekarang kita nak pergi kepada pembahagian hasil. Sebelum tu aku tunjuk korang. Kalau naik bot dengan Mekon, ada oleh-oleh. Dapat oleh-oleh mat. Let's go. Kita tengok hasil dia hari ni macam mana. So inilah hasil dia. Trip Candat 2026. Yeah, sorry masuk sama dapat masuk. Alright, so sekarang kita bersarapan dulu sebelum balik KL. Dalam kan? Kalau soto tak besar. Semestinya nasi dagang atas tu lah. Dah sampai sini kan. Mesti cari makan sedap-sedap. Makan guys, makan.